habislah duit aku, bayar credit card banyak-banyak, nanti aku nak belanja macam mana? Bila you dah tak kena interest, then benda yang you nak belanja tu, you belanja balik atas credit card tu. So sebenarnya you dah lepaskan benda yang penting dulu, which is pay the full statement balance selewatnya due date. I punya mindset, I memang comfortable dengan hutang because I tahu kenapa I berhutang. Setengah orang maybe dia bit skeptical lah dengan perangai orang macam ni. Dia akan macam, belanja boros whatsoever. Tetapi kalau dia hustler, dia memang nak that kind of life. Tapi kalau tak ada duit nak bayar macam mana? Yang tak tahu pakai credit card pula, dia mesti resort to bayar minimum. One basic feature yang I boleh cakap kat sini is balance transfer. So bila dah terpaksa hidup dengan satu kad tu, you dah ran out of option. Sebenarnya dalam kad yang satu itself tu, you boleh buat balance conversion. I kalau boleh pesanlah kepada semua credit card user, tolonglah kalau boleh jangan pakai satu kad. Okay, mungkin Azana boleh share sikit trik atau tips untuk kita guna kad kredit ni supaya untung kita bukan bank. Tool ni terlalu powerful, terlalu flexible. Ada banyak benda yang korang kena tahu. Tetapi you tak boleh belajar and move forward kalau kepala you masih tersangkut dekat page. Kenapa kita kena pakai duit hutang? Assalamualaikum kepada pendengar setia podcast. Saya Azam Noor. Dan seperti video siri podcast sebelum ini, kita akan memanggil tetamu yang pakar dalam bidang mereka ceburi. So, untuk tetamu hari ini, tetamu ni pernah muncul dalam podcast kita sebelum ini. Dan tuan punya badan adalah Azna Abbas. Assalamualaikum. Salam. Okey, dah kira macam rasanya setahun kot sejak kita buat video yang sebelum ni. Dan sebelum ni kita berbicara tentang kad kredit untuk campaign kita orang. Nama dia Cakna Duit. Which is benda itu bagus. Orang dah start kenal tentang kad kredit. So orang makin kenal tentang Azna Abbas. So hari ni kita nak kira macam kesinambungan daripada episod tu lah. Kita nak terangkan sikit. Macam saya dapat soalan. Dan juga saya pun dah setahun guna kad kredit. So saya lagi setahun dah pandai. Lagi pro daripada hari tu lah. lah. Ya betul. Lagi pro daripada setahun yang selepas sebelum ni lah. Dah tambah tak? Ke kad tu lagi? Ke dah bertambah? Dah bertambah. Okay. Sebab tu saya berani untuk tak sia-sia habis sejam terima kasih. Dan saya pun terus kira macam kalau ada pertanyaan, macam ada benda yang saya nak tahu, saya akan refer Azna Abbas punya video lah. Baiknya, terima kasih. Sesi kali ni kira saya macam kompas sikit lah soalan yang dikemukakan oleh orang yang beginner tentang kad kredit ni. Okay, penyata baki, statement balancing kan. Yes. Kenapa soalan penting? Paling basic semua orang akan tanya. Saya ni sebab tu saya kata soalan ni ada yang basic, ada untuk disclaimer. Ini adalah untuk beginners dan orang yang baru menceburi guna kad kredit lah. Actually, nak tambah tu, sebab I have followers yang dah 8 tahun, 12 tahun pakai credit card sekalipun tapi tak faham benda basic ni. So to me, it's a very important topic lah untuk I bring up. Kalau dia dah lama pakai credit card pun, maybe dia tak faham lagi benda ni. Ya betul, sebab apa-apa pun nak guna kad kredit kena ada ilmu dulu. Yes. And this is the basic of all basics. Yes. The basic one is penyata baki. Yes. Kenapa penting untuk kita bayar penuh setiap bulan? Okay. This is one thing yang kebanyakan orang yang maybe tak biasa pakai credit card, dia selalu dengar daripada orang lain, duit hutang. Ya, betul. That's one thing. Secondly, dalam mindset dia kalau swipe card ni ada charge. Padahal sebenarnya tak ada pun. Charge tu hanya kena bila diorang tak bayar full statement balance. Yang penyata baki ni lah. Sebenarnya kenapa kita nak bayar full selewatnya on the due date? Sebab kita nak tak kena interest langsung. So itu aim dia sebenarnya. Bukannya tak boleh tak bayar full. Boleh. Tetapi kalau you nak betul-betul optimize your money, you nak belanja 3,000 dan bayar 3,000 juga, tak lebih 1 sen pun, then you have to make sure you pay full statement balance, penyata baki lah. Full statement balance selewatnya due date. Bila due date ni? 20 hari selepas statement tamat. So sebenarnya you tak payah pakai hari ni and bayar esok pun. You tak payah pakai hari ni, bayar lagi 5 minit. Tak payah pakai hari ni, bayar lagi minggu depan. Tak payah. You have to wait penyata tu keluar. You have the time. 20 days bank kasih. Bila you bayar on time, credit report you bagus. Bank akan nampak you as a good paymaster. You bayar on time. And you sendiri akan enjoy 0% interest sebab there's no penalty charge to you. What if kalau macam saya ni tak boleh bayar full, tapi saya bayar minimum.
Tapi selang beberapa hari kemudian saya tambah pula duit lagi sikit. Kira bayaran yang bagus atau sepatutnya saya tunggu statement balance dan seterusnya? Tak juga macam ni. Sebenarnya the aim is kalau you tak boleh bayar full, you bayar sebanyak yang mungkin. Macam in your case, you bayar sikit-sikit. Tetapi it's still within that due date kan, dalam 20 hari tu. So dia akan accumulate lah. Kalau you choose to bayar 3 kali ke, bayar 5 kali ke, tak kisah. Asalkan you kena faham at the back of your mind, sebanyak mana yang you bayar tu, kira you kena faham yang interest you akan makin berkurangan sebab you tak banyak dah hutang. So aim dia is just bayar sebanyak yang boleh. Another thing yang I nak pesan kat sini is, kalau korang decide untuk bayar, you don't have to worry so much about habislah duit aku, bayar credit card banyak-banyak, nanti aku nak belanja macam mana. Actually the first key thing that you guys have to understand, contoh bagi contoh, kalau you bayar hutang kereta hutang rumah, you bayar duit tu habis, betul tak? Dia lock kat loan tu, you bukannya boleh keluarkan balik. Tetapi for credit card, sebenarnya you boleh macam chop je dia. Maknanya contoh, you punya statement balance 3,000, tapi at the back of your mind, you tahu kalau I bayar 3,000, nanti nak beli groceries rumah macam mana? I nak bayar bil elektrik I macam mana? Macam mana I nak bayar bil elektrik, bil telefon? Ada banyak lagi benda nak bayar. Tak apa. What you have to do is, you bayar dulu, kasi settle 3,000 tu. And bila dah habis bayar, you dah tak ada interest kena langsung kan, sebab you dah bayar full statement balance selewatnya due date. Bila you dah tak kena interest, then benda yang you nak belanja tu, you belanja balik atas credit card tu. So sebenarnya you dah lepaskan benda yang penting dulu, which is pay the full statement balance selewatnya due date. And bila nak belanja balik tu, there is nothing stopping you from swiping your credit card balik. Another thing you have to understand, masa you nak bayar 3,000, you dah tahu kan sebab statement dah keluar. So bila statement dah keluar, you dah bayar. Bila you belanja balik, sebenarnya perbelanjaan you selepas statement tu dah keluar ialah dalam statement bulan depan. So sebenarnya dia dah jadi masalah you bulan depan. So you tak payah risau, alamak aku dah guna balik, nanti nak bayar balik. Tak payah risau, benda tu masalah kau bulan depan. You kena faham. That's why I cakap benda ni paling basic. Sebab kalau you faham structure dia, macam mana nak bayar dan bila nak bayar, you takkan kelang kabut. You takkan bayar banyak-banyak kali. And you tahu bila sebenarnya you patut bayar and sebanyak mana nak prioritize dulu. And then you tahu you boleh belanja balik. So sebenarnya there is nothing to worry about. Kalau you faham the most basic fundamental of using a credit card, which is know the statement balance first. Kalau you tak boleh grasp this basic, memang you akan balik-balik tanya, kalau saya bayar macam ni, kalau saya bayar macam tu, tapi soalan tu tak ke mana. So betul. Itu je lah dia one thing, sebab bila saya dah start guna credit card ni kan, saya akan bayar utility saya lah. Saya dah start bayar utilities tu credit card lah. Sebab one thing, dia ada certain credit card dia akan ada bagi cashback. Dan lagi satu ada untuk collect points lah. So which is kalau macam dulu saya bayar direct je, benda tu tak dapat. Tapi bila you guna through credit card, dia dapat. Betul. Pasal tapi kita habiskan setiap bulan. Saya dah belajar. dah faham sikit lah tentang kad kredit ni. Untuk orang yang baru nak apply, ni soalan lah daripada pembaca. Dia ni muda, dia baru start kerja. So apakah yang kriteria bank akan tengok untuk dia dapat, sebelum dia luluskan untuk dapat kad kredit ni? Sebenarnya mana-mana requirement, mana-mana bank pun sama je. Minimum requirement to apply credit card is RM2,000 gaji. In terms of kelulusan, benda ni yang tricky sikit. Sebab kalau you punya rekod secret kosong, secret ni is a report from BNM, dia akan report apa loan under nama you. So technically, kalau you ada credit card, you can see credit card you dalam Secret tu. Kalau you ada loan creator, you ada PTPTN, you ada apa-apa je lah loan lain lagi. Tapi tak masuk SP later loan dengan financial institution. Okay. So bila dia nampak benda tu kat situ, repayment dia cantik. 1,0,2,3. Macam tu. Apa nombor ni? 0 maknanya you tak lambat bayar. 1 maknanya lambat bayar sebulan. 2 tu lambat bayar 2 bulan lah. 3 tu lambat bayar 3 bulan. So sebenarnya kita tak nak nombor 1, 2, 3 tu. Kita nak dia cantik 0,0,0,0,0. Siapa PTPTN tu boleh download, tengok sendiri yang culas-culas ni. Kau tengok sendiri dalam tu apa. Kalau dia tak 0,0,0,0, maknanya bila you apply credit card, bank nampak, they won't give you. It's a very simple logic. So bank dia operates in terms of risk. Dia nampak you ni ada tendency tak bayar.
So bila nampak you ada tendency tak bayar, diorang tak bagi you credit card. One important reason here is credit card ni sebenarnya dalam istilah bank internally lah, we call it an unsecured product. Kenapa unsecured? Sebab to the bank, let's example lah, dia bagi you 10,000 credit limit. Apa yang you bagi bank untuk membenarkan diorang bagi you RM10,000? You bagi slip gaji je. Ada you bagi kereta you, jam mahal you. Tak kan? Tak ada cagaran lah. Tak ada cagaran langsung. So maknanya kalau you decided to lari je, bye-bye bank, tinggal je. Hutang biar je lah. Biarlah RM10,000 pakai max out. Tinggal je. Apa bank boleh buat? Dia tak boleh patahkan kaki you. Tak boleh ambil apa-apa. Sebab itu in terms of kelulusan credit card, dia akan betul-betul evaluate you. Dia akan benarkan orang yang ada good credit record, good credit standings je untuk lulus credit limit ni, sebab dia operates by risk macam saya cakap tadi. Kalau dia rasa you kurang berisiko, nampak you punya loan banyak, bayar pun on time, semua kosong-kosong, tak pernah lambat bayar, then of course dia yakin nak bagi you. So that is one of the important things. Tetapi since you kata orang yang baru kerja, maybe baru lagi, secret dia kosong. Ini pun sebenarnya masalah. Setengah orang dia rasa dia bagus. Saya tak pernah hutang pun. Itu ayat paling common I dengar. Tapi sebab saya dia bagus, tak ada, saya tak pernah hutang. Dia rasa dia bagus. Tapi sebab dia tak ada record yang kosong-kosong. Yes. Apa yang ni kan? Sebab it's a risk to the bank as well. Dia tengok budak ni tak ada apa-apa, bayar pun tak tahu macam mana. So dia jadi gamble lah. Kita tak tahu risiko ke tak nak bagi budak ni. So that is one of the downside of you not having anything lah dalam Sikris. So sebaiknya benda yang paling simple, sebenarnya lah paling simple, it's either kalau you dah tahu you ada pinjaman PTPTN, just make sure you pay on time. Supaya tak adalah keluar nombor 1, 2, 3 kat situ. Itu paling simple. You tak payah tambah pun apa-apa. And secondly, kalau you okay, you boleh buat ASPF. Because ASPF ni is basically some sort of savings juga. Yes, it is a loan, tetapi it's untuk you buat forced savings. So you ambil je yang murah-murah. Maybe you boleh commit 100.5 example. Sebab you nak tunjuk kat bank yang you actually can be a good paymaster. You tak lambat bayar. So with that, bank nampak record you, dia orang akan lebih yakin dengan you punya credibility untuk membayar lah. With that, yes, you would have a higher chance untuk lepas credit card lah. Compared to orang lain. Yes. Okay. Tadi since you dah kata, you dah petik SP later kan. So, I nak tanya juga tentang apa, buy now pay later ni lah, BNPL lah. Baru-baru ni Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan kata, transaksi BNPL ni dah cecah angka 7.1 bilion. So, banyak betul. Adakah ia satu yang membimbangkan? Okay, I ni a bit orang yang I'm comfortable with hutang. Okay, I have a I punya mindset, I memang comfortable dengan hutang because I tahu kenapa I berhutang. So bagi I lah, sebab kalau you as an adult ataupun orang yang boleh manage kewangan, I would assume you kena ada a minimal knowledge untuk you uruskan kewangan sendiri. Kalau you overspend, you sepatutnya tahu you nak buat apa. You buat part time job ke apa ke. Maknanya you kena pandai problem solve lah untuk diri you. Macam bila dah buat hutang tu, cari cara untuk bayar balik. Yes. So to me, kalau you belanja besar, fine, it's your life. Asalkan you know what to do with it. Setengah orang maybe dia bit skeptical lah dengan perangai orang macam ni. Dia akan macam, belanja boros whatsoever. Tetapi kalau dia hustler, dia memang nak that kind of life. Tetapi dia at the same time, dia tahu macam mana nak kerja keras untuk dapatkan that kind of life. Kenapa kita nak penalize dia? Memang dia jenis yang bekerja keras. He earn that life. Kita yang goyang kaki pemalas tu nak judge dia pula. Which is not fair lah kalau you tanya I lah. So kalau I tak bimbang, asalkan orang yang ambil benda-benda ni, they know what they're doing. So I wouldn't comment much lah pasal benda ni. Betul. Sebab pada pandangan saya lah kan, untuk yang siapa yang buat BNPL ni, dia orang buat, kira dia berbelanja dengan duit tu adalah sebab dia orang tak ada credit card lah. Yes. Sebab credit card ni strict untuk dapatkan dia. So susah. Betul. Macam perlukan semua tu kan. Macam kena tengok 01 tu kan. Lepas tu kira pada pandangan Azam Abbas kan, apa kekurangan BNPL dibanding dengan kad kredit? Sebenarnya benda yang paling simple dia, to me lah, is the fundamental of the product itself. Kalau macam credit card, you ada credit card, dalam Sikris dengan Sitos benda tu ada record. Okay, bank boleh nampak it contributes something to your financial report card. Tetapi kan BNPL benda tak ada.
So dia jadi, kalau you diligently paying anyways, tapi benda tu tak direkodkan, so you tak boleh showcase betapa bagus ni you membayar. I rasa in terms of, kalau you nak cakap kelemahan lah, itu je lah kelemahan dia. Sebab kalau nak kata boleh bayar bulan-bulan dan benda macam tu, pecahkan into installments, I guess more or less credit card boleh buat juga. Tetapi of course credit card can do way more than that. It's just one portion of the things yang credit card can do. Tetapi to me yang paling besar is that part lah. Bila dia tak ada record, then there is nothing to showcase. You tak ada that leverage untuk kata I'm a good paymaster. Itu je lah. Lagi satu, dia tak dapat cashback atau points lah. Kan, kalau yes. Itu rugi-rugi itu banyak. Memang banyak lagi lah ada. Kalau I nak sembang, nak banding BNPL tu dengan credit card tu, memang Ferrari dengan kancil lah. Ya, betul. Okay, Memang jauh ni habis. soalan saya dari producer pula. Okay. Okay, dia baru buat satu loan rumah lah kan. Okay, dah approve dah. Tapi kan, dia macam, dia pelik lah. Sebab apa dia dapat 3 kad kredit instead of 1. Okay. Kira macam accumulate 3-3 tu. Nak tahulah dia pilih sendiri ke tak? Dia ke bank tu kasih je? Tapi dia mungkin kasih. Tapi dia kata dia kata accumulate max dia adalah 12,000 lah kan. Lepas tu sebab apa biasanya kenapa bank bagi 3 instead of 1? Okay. Kalau I nak kira on a business standpoint lah. Okay. Credit card ni kadang-kadang bank dia suka bagi banyak-banyak sebab dia nak increase cards in circulation dia. Itu term dia is CIC. Dia nak increase cards in circulation dia. Sebab kalau satu customer dia issue 3 card, dalam rekod dia, data dia ada 3 card. So banyak, besar. Dia boleh achieve volume yang besar. Tetapi on a customer point of view, mesti you rasa dah lah limit sama, combine, sharing. Apasal aku nak ada sampai 3? Buat apa? Betul tak? Kalau aku boleh belanja 3,000 sekalipun, paling power pun I belanja 1,000. Bukannya 3,000. So on a customer point of view, it doesn't make sense. Tapi it did make sense for a business perspective. One way you kena faham macam lah. It's good for their business, but it may not be good for you. So you as a user, this is where you put your thinking cap lah. You fikir, perlu tak aku simpan 3-3? It's not entirely bad. Tapi selalunya bank pun dia bijak. Dia bagi 3. Cuba you baca TNCT 3 card tu. Maybe 1 tu points card, 1 tu travel card, 1 tu cashback card. Yang cashback tu maybe petrol, yang points tu maybe dia akan cuba cover variety of things. So you as a user sekarang, you ada 3. You tak nak, I tahu korang tak nak bayar SST RM25 tu kan sebenarnya. Betul lah. So kalau you nak optimize, like example kan, you rasa you tak perlu, you nak 1 je. So you tengok 3 kad tu, baca TNC dia, and you tanya diri you, kad mana yang paling beneficial untuk lifestyle I sekarang ni? Kalau kad A, you boleh dapat, let's say lah, sebulan 20,000 points dengan cara perbelanjaan you. 20,000 points tu equivalent to berapa ringgit? Mana you nak tahu, you boleh tengok katalog, you tengok voucher conversion dia. Kalau 60,000 points, baru boleh convert into RM100 voucher. Then you boleh agak. Points sebulan tu is equivalent to, kalau you nak kena berbelanja macam at your current rate, 3 bulan baru boleh redeem that RM100. Ataupun you ada 1 kad cashback ni yang you can easily je hit RM100 sebulan. So mesti you rasa, baik aku pakai cashback ni daripada points. Betul tak? So bila you baca TNC, you dah faham. Then you decide dari situ. Okay, kalau you rasa cashback ni lebih untung untuk diri you, lagi mudah, uruskan 1 kad je. 2 lagi tu you boleh choose to tutup. So benda dah bagi, okay, dapat. Tetapi in the end of the day, kalau you tak nak pakai, you close, you tutup sendiri. Tak ada siapa paksa you on 3-3. Pilihan tu tetap berada di tangan you. Tapi mungkin credit card tu dia bagi 3 tu, 1 untuk producer pegang, 1 untuk wife dia pegang, 1 untuk anak dia pegang. Tapi anak dia baru setahun, tak tahu lah guna macam mana. Okay, yang ni benda yang I boleh tambah. Okay. Sebab this is on my personal view lah. Okay. Sebab there is no real reason untuk you wife you pegang kad you. Sebab in the end of the day, app ni you nak authorize tu akan pergi kat handphone you. Betul tak? Bukannya dia terus authorize kalau online kan. Betul tak? You dari phone you je boleh authorize. Nanti kan kalau bini you nak shopping, dia swipe terminal je jalan juga. Betul. Tapi macam saya cakap lah, ada certain limitations there. Which is kalau dia beli online,
sampai kat handphone laki dia pula. Ting, bini aku nak beli apa ni? Oh, Macam bahaya. tu. Tapi kita dapat track benda tu. Yang tu yang bagusnya kita dapat tahu apa yang dia beli. So bagi I satu lagi lah macam ni. Contohlah kalau kita ada isteri yang tak bekerja, contoh. Okay, dia tak boleh ada credit card sendiri, tapi suami bekerja. So dia boleh buat credit card atas nama suami dia. So what he can do is, kalau dia nak bagi credit limit yang sama untuk wife dia and credit card yang sama, dia boleh minta supplementary credit card. This is similar macam kita punya handphone ada line principal, ada betul. Line sub kan. Yang bayar bil tu yang principal kan. Sama konsep macam credit card, tapi nama atas credit card tu nama wife you, and access tu pada credit card tu, app bank tu, OTP ke apa, semua dekat wife you juga. So your wife have the right to spend at her own expenses. Dia punya power. Tetapi in the end of the day, bila keluar statement, principal card holder akan nampak, okay, ni perbelanjaan dia, ni perbelanjaan wife dia. Masih boleh monitor. Kemaslah. Dia nampak suami belanja apa, isteri belanja apa. So kalau isteri belanja lebih, dia dah tak boleh gaduh dengan you. I boleh barang sikit je. Sikit kat statement. Kau je RM5,000, aku RM3,000. Kita boleh nampak memang transparent. Tapi kalau macam buat supplementary tu kan, adakah perks kad dia sama atau dia boleh pilih berbeza? Tak. Sebenarnya for supplementary cards, dia akan follow principal tu. Okay. So kalau principal pakai kad A, wife dia kena ikut sekali. Okay, ni pun ada soalan juga daripada pembaca. Tricks atau tips terbaik untuk elak kena interest yang tinggi untuk kad kredit tu? Paling simple is bayar full statement balance selewatnya due date. Itu memang paling basic korang kena tahu. Tetapi mesti ada orang cakap, tapi kalau tak ada duit nak bayar macam mana? Betul. Itu memang paling common lah kan. So bila tak ada duit tu nak buat macam mana, yang tak tahu pakai credit card pula, dia mesti resort to bayar minimum. So this is where the loop akan continuous lah. Macam dia bayar sikit, bayar minimum, bla bla bla. So sebenarnya dalam the credit card itself, dia dah ada built-in feature supaya sebenarnya korang just kena belajar pandai pakai. Benda tu dah ada ya. Benda tu memang dah ada. And kalau nak tahu features dia, plans dia, semua boleh baca kat bank's website. Tetapi kenapa tidak membaca, itu I tak boleh jawab ya. So one basic feature yang I boleh cakap kat sini is balance transfer. Yang ni yang paling simple. Tetapi balance transfer ni requires you untuk apply credit card dekat bank lain. Bila you apply pada bank lain, setengah orang ni dia takut-takut lagi kan. So bila kita bagi solution suruh tambah kad, dia jadi gelabah lah. Tapi sebenarnya that is the best way untuk kita bayar credit card yang kita tak terbayar tu at the cheapest way. Bukan buat personal loan ya, buat credit card lain. And then kita gunakan credit limit daripada credit card yang lagi satu yang kita baru buka tu. Bayar credit card yang berhutang ni, habiskan. Lepas tu you sekarang berhutang dekat credit card baru tu, tapi in a very low interest. Ataupun kalau time tu bank tu tengah buat promo, high chances memang 0%. You akan enjoy terus 0%. So, persoalan dia kat sini kan, most people will opt the cara untuk bayar minimum instead of buat benda macam ni. So, sebenarnya kita yang kena pandai-pandai sendiri, pilih jalan terbaik dan termurah untuk settlekan hal-hal kredit kad kita. Tapi you need the knowledge to do it. Kalau you tak kenal, tak pernah dengar pun balance transfer tu apa, memang kau tak buat lah balance transfer. Memang kau bayar minimum lah, betul tak? Because it's no-brainer. Tetapi when you know what is balance transfer, you know where to get 0% balance transfer, then obviously you tak akan pakai cara mahal, betul tak? So balance transfer is one of it. Tetapi, ada tetapi lagi. Dapat pula orang yang, saya dah cuba apply tapi saya fail. Apa ni untuk balance transfer tu? Ya. Bila dah fail second credit card, obviously kau tak boleh buat balance transfer. Betul tak? Terpaksa hidup dengan satu kad je. So bila dah terpaksa hidup dengan satu kad tu, you dah ran out of option. Sebenarnya dalam kad yang satu itself tu, you boleh buat balance conversion. Balance conversion ni is, kalau contohlah outstanding balance you RM4,000. You boleh call the bank and bagi tahu, okay, RM4,000 ni you nak tukar semua jadi installment sebab you tak boleh bayar lump sum. So you cakap, I nak tukar into installments. The term dia is balance conversion. So what the bank will do is, yes, you have to understand that there could be some interest here, tapi obviously lebih murah daripada 18% per annum tu lah. Betul. Usually dia around 7-9% anggaran lah around there. So bila you convert into that facility, you pilih plan yang ada, yang available in your own bank lah. So sebab itu I kata, pergi website dan tengok. Dekat situ mesti ada plan A, B, C, D. Tak kisahlah. So you baca.
You baca, you tengok plan. Kalau you rasa you punya poket tebal lagi, you boleh bayar within 12 months, you ambil plan 12 bulan. Kalau you rasa tak boleh lah, memang yang ni memang mengganggu sangat kewangan you sekarang, maybe masa tu you kehilangan kerja, daripada you bayar minimum, you ambil je plan sepanjang yang mungkin. Maybe ada plan 4 tahun, ambil je 4 tahun dulu. Sebab walaupun you rasa terbeban for 4 years, tetapi let's just say lah, you ambil dulu plan tu, bayar for the first 6 months. After 6 months, you dapat kerja, you dah stabilize your life, you boleh call bank untuk buat full settlement. So you don't have to really think so much. Sekurang-kurangnya you tahu apa keputusan yang perlu dibuat pada ketika itu. At that point of time, apa solution yang terbaik. Sepatutnya you focus on things like that. Kalau macam pasal interest tu, kalau credit card interest 13 to 15? Usually 15 to 18 lah. 15 to 18, okay. So meaning macam kalau tak bayar first year tu, tak dapat bayar. So the next year, dia akan jumlah hutang tu tambah 18 tu lah. Betul macam tu kan? Sebenarnya credit card ni dia kira harian. Sebenarnya 18% per annum tu, sebenarnya you kena 18% bahagi 365 hari. Sebenar-benarnya lah. So interest tu sebenarnya dikira, contoh you swipe hari ni RM2,000. You tak bayar terus. Betul. So that RM2,000 darab 18% bahagi 365. Lepas tu dapat amount. Contohlah RM1. RM1 hari ni interest you RM1. Ada kira. Setiap hari dia kira. Kira. Tetapi bila keluar statement RM5,000, you bayar full statement balance, whatever yang dia kira tadi void. Okay. Jadi kosong. Faham. Tapi konsep asalnya ialah you sebenarnya kira setiap hari. Okay, macam tahun lepas saya baru buka credit card lah kan. Okay, itu satu. So untuk tahun ni saya dah ada 2 lah. Bank sama ke lain? Bank lain-lain. Okay. So sekarang bila ada, dah tak kena sidai lah? Tak kena sidai? Tak kena sidai. So yang ni kad kredit kedua ni adalah salah satu bank yang saya nak ada kad kredit dah lah. Sebab senang untuk tengok dalam apps je. So macam bila tengok, sebab saya pun ada account dengan bank tu. So senang lah tengok sekaligus lah. Tengok apa semua kan. Soalan dia, how many credit cards are too many? Maknanya berapa number credit card yang ideal untuk orang tu ada? I think too many tu sebenarnya bergantung kepada skill masing-masing. Orang yang lebih skillful untuk handle juggle ni, dia punya betul. Banyak tu, I can pakai up to 19. I can go up to 19 and I still tak serabut. So tapi sekarang I dah kurangkan lah. I rasa I dah kurangkan dengan cemerlang. 9 ke 6 dah. I tak ingat berapa banyak dah I potong. Memang dah betul-betul I manage to keep it below 10 sekarang. Yang penting you kena tahu what is too little. Yang too little tu is 1. Tolonglah jangan pakai 1. Itu memang I kalau boleh pesanlah kepada semua credit card user, tolonglah kalau boleh jangan pakai 1 kad. Ada sebab dia. Kalau you pakai 1, you tak ada backup plan. Itu je, as easy as that. Standard newbie. Pakai. Contoh kredit limit RM6,000. Pakai dah sampai RM5,000 dia gelap ayam. Lepas tu, kak, saya tak boleh bayar. Lepas tu dia dah kelang kabut dah masa tu. The problem with orang pakai 1, apa backup plan dia? Yes, dia boleh buat balance conversion. Contohlah kan, dia buat balance conversion. Tetapi, dia dah pakai RM5,000. Baki yang boleh spend tinggal RM1,000. So bila dia buat balance conversion sekalipun, dia boleh manage hutang ni, limit dah tinggal RM1,000. Dia dah tak ada ruang dah nak membeli. To me, that's the worst case scenario lah. Walaupun you berjaya manage hutang you nak swipe dah tak ada ruang. Limit you dah kehabisan. So kalau you ada 2 kad sekurang-kurangnya daripada bank yang berbeza, macam I cerita tadi balance transfer lah. You ada 1 kad yang you kena pilih balance transfer rate dia all time low. Maknanya bukan kena tunggu promo baru nak apply. You nak yang backup you, apa-apa jadi kat diri you, kad ni memang superhero you lah. Dia akan keluar dari wallet ni. Tak apa, biar saya tolong. Okay. So that second credit card, you kena pandai baca plan. Cari plan yang murah. Usually lah PSN, Affin, Public Bank. Ni antara bank-bank yang dia punya balance transfer generally murah. All the time murah. So bila you simpan kad macam ni dalam wallet, you tahu apa-apa jadi kat first card you. Worst case scenario, ambil je credit card second tu, buat balance transfer, you dah tak sakit kepala, credit card ni dah clear, credit card satu lagi berhutang. Kalau you nak belanja, you masih ada ruang. Credit card first sentiasa kosong. Ada 2 credit card bukan untuk korang max out dua-dua. Function dia lah untuk second credit card tu backup first card. And you kena pastikan you boleh control 2 kad ni. That's the concept. Tetapi bagi I lah,
sebaik-baiknya sebenarnya patut ada 3. This is like the best case scenario. Terus dia rasa, alamak aku tambah lagi lah ni. Boleh. Sebab Boleh? sebab lepas tengok satu video TikTok Azna kan. Saya terdetik untuk buat kad tu lah. Nanti kita bincang. Boleh. Okay. So kenapa ada yang kad ketiga ni? Function dia is, kita semua tahu for credit card, credit limit is the key. Dia bagaikan you punya debit lah. Kalau duit sikit dalam tu, banyak tu je boleh pakai. Credit card same concept. Kalau bank kasih you banyak tu je lah kau boleh pakai. So kenapa kita nak third card ni? Third card ni sebenarnya function dia terbaik ialah untuk you khaskan dia buat EPP je. EPP banyak, dia makan volume besar. Sebab you dah tahu, you nak beli fridge lah, you nak beli apa-apalah yang 5,000, 10,000 example. Lepas tu you nak tahan, you nak bayar slowly every month. Kalau you gunakan EPP tu atas credit card you yang aktif, you akan kacau limit credit card tu. Kalau you pakai on second credit card you yang boleh buat balance transfer, you kacau backup plan you pula. Kalau you dah tercedok nak pakai backup plan, card backup tu dah penuh. Credit limit dah habis. So that's why we have the third card in which backup still on, main card masih on, third card kerja dia tampung EPP je. So you punya strategi itu clear. You tak ada step on card ni, tak boleh handle card ni. Semua card ada tugas masing-masing. Third card yang pakai EPP ni, yes, setengah orang dia ada favoritism terhadap setengah bank sebab dia rasa bank ni memang banyak EPP dengan mana-mana kedai. Tapi to me in the end of the day, you pilih EPP kedai yang kau pergilah. Ada banyak-banyak kedai pun tapi kedai yang kau tak pergi pun buat apa? Betul tak? So as long as kedai yang you selalu pergi or kedai yang you nak pergi tu ada dalam merchant list credit card yang EPP tu, then you should be fine. That is, kalau I lah bercerita, that is my 3 card strategy. I sangat encourage, kalau boleh, ada kemampuan, pakai 3 kad. Kalau tak boleh pakai 3, pakai 2. Tapi jangan pakai 1. Okay, untuk pendengar podcast, EPP ni maksud dia easy payment plan. Yes. So kalau orang tak tahulah, saya just terangkan je. Jangan korang tekan EPP ni beli iPhone pula nanti. Selalunya habit dia macam tu lah. iPhone keluar je nak beli baru. Tak I fikir nak explain sikit 0% EPP just in case sebab I rasa you ada soalan yang maybe akan terconfuse sikit dengan EPP ni. Kenapa I kena clear betul-betul 0% EPP? Sebab sebenarnya dekat bank, dia boleh panggil apa-apa nama yang dia nak. Dia nak panggil EPP ke, IPP ke, FPP ke, suka hati dia orang. Tapi yang kena faham pasal 0% EPP ni, dia kena beli dekat participating merchants. Maknanya merchant yang ada collaboration dengan bank you sebab dia terminal bank you. 0% EPP ni dia kena type back to kedai yang terpilih. So kalau you beli somewhere dekat kedai yang tak terpilih, itu bukan 0% EPP. So 0% EPP ni kena beli dekat kedai yang terpilih lah. Kira macam kena tanya kedai lah. Dia orang pakai bank apa? Ada tak untuk bank ni EPP tu? Tunjuk je kat you. Dia kata saya pakai UOB example. Ada tak 0% EPP? Kena tanya. Sebab satu lagi, lain bank dengan merchant tu maybe M-Bank ada, UOB ada, Affin ada, BSN ada. Contoh. Tapi BSN-nya kad bagi 0% EPP up to 4 tahun. UOB bagi up to 3 tahun. Then you kena tanya diri you jugalah. 3 tahun maybe tak boleh kot. Sebab barang yang you beli tu maybe mahal betul lah nak buat 4 tahun. So you terpaksa guna kad BSN you. Contoh lah. Itu pun strategi juga. That's how you buat pertimbangan lah. So okay, untuk sebelum podcast hari ni lah, saya tengok podcast Azna dengan dekat YouTube. Shout out Financial Faiz. Shout out ni. Okay, dalam podcast tu, semasa you podcast tu, you check up, you pakai 19 kad kredit ya, masa tu. Dahsyat 19. So 19, macam mana you manage semua ni? Macam setiap satu kad mesti ada macam dia punya, ada annual fee dia. Dan adakah setiap kad yang you apply tu dia ada specific function dia? Main reason dia juga, it is because of my job. Okay, bukan sebab I nak pakai semua. Right, betul-betul. Bukan sebab I nak pakai semua. Tapi there are some instances I nak kena buat sistem testing ke apa, so I terpaksa apply kad banyak-banyak. So bila I apply kad banyak, I nak kena test. Lepas I habis test tu, I kena tutup balik lah. So that's why I spring clean tahun ni. Alang-alang I nak tutup kad, I tutup apa-apa yang I tak perlu, dan I pergi apply kad yang I rasa ada value added kepada I lah. So that's how I optimize lah. Benda ni semua orang boleh buat.
You just have to call the bank. Sebab setengah orang tu dia macam mana saya nak cancel lah, macam mana saya nak. Benda dia simple je. Kalau apa-apa yang melibatkan bank korang, always call the customer service. Just cakap kat dia, kad ni I dah kurang pakai. Setengah orang dia macam, okay, ni a bit funny lah. Dia macam intimidated. Bank tanya, kenapa you nak potong kad ni? Cakap je lah, I tak nak pakai kad ni. Dia macam tak boleh say no. Bank tak boleh paksa you guys. That's one thing yang you kena faham. Maybe dia akan cakap, tak nak consider ke, kita orang maybe boleh bagi you voucher. Yes, they can offer you, tetapi they're not going to be angry at you, and they can definitely have no right untuk paksa you sekalipun. So kalau you stern, you tak nak pakai, you cakap je you tak nak pakai, and that's it. Okay, they will uruskan kad cancellation. Among 19 cards tu kan, ada tak satu kad yang kira macam you punya favourite cards lah? Yang you pakai every day? Yeah, kan? my active card. So that one, cashback or points? Cashback. I tak ada masa nak redeem. I do have my points card. Tapi yang tu mainly suami I pakai. Sebab I malas. So I pakai kad cashback. Okay, saya share pengalaman sendiri lah pasal dua-dua kad ni saya ada ni. Satu adalah cashback, satu adalah points lah. So points ni tak best je. Dia ada macam you kena pakai sampai tarikh-tarikh ni. So saya boleh check saya punya statement balance kan. Dia kata okay, point untuk tahun ni habis 2025. Oh, you macam terkejar-kejar dia punya expiry tu macam why not? Kalau kita boleh pool semua kan, best lah sikit barang kita nak ambil tu. Sebab dengan point yang nak habis tu, apa je dapat. Ni I tolong you. Okay. Alright. Okay, ada trick. Yang ni I boleh tolong you. Okay, sebenarnya sekarang lah, I bukan nak promote mana-mana bank, tapi mengikut masalah you sekarang ni, okay, ada satu bank yang dia bagi timeless bonus points. So dia takkan expired. Okay. So masalah you dia expired kan? Dia takkan expired. Alliance Bank. So Alliance Bank ni dia bagi timeless bonus points. Tapi of course dia ada downside of it. Okay. So dia boleh accumulate. Tetapi kalau you compare katalog dengan bank yang points dia ada expiry. Contoh paling simple, in order for you to convert RM100 worth of voucher. Semalam I baru tengok Shopee RM100 e-voucher. Dekat Alliance, it requires 60,000 timeless bonus points, 60,000. Tapi kalau you compare benda yang sama dekat HSBC nak 35,000 sahaja. So in terms of value points tu, kat mana lagi kuat? Obviously you nampak HSBC punya points lagi kuat. 35,000 je for RM100. Okay. Dekat Alliance you need 60,000 points baru you dapat RM100. Tetapi kat sini, maybe kalau you pakai kad HSBC, you ada trouble yang macam tu lah. You nak kejar points tu, tak cukup masa. Tapi kat Alliance, maybe you boleh slow and steady. Bila cukup 60,000 point, you redeem lah. So this is where sebenarnya lah, for points card users, dia kena tengok dua benda. Satu, points multiplier. Points multiplier ni macam ni. Kalau dalam TNC Alliance, dia kata top up e-wallet dengan belanja online, the first perbelanjaan below 3,000 akan dapat 8 times points kali 8. Anything beyond 3,000 dapat RM1 1 point je. So acceleration dia dah stop atas 3,000. Dia bagi macam capping lah. Sampai situ je. Tapi dekat HSBC, you belanja lah sampai mana pun times 5. Contoh lah. Tak ingat sangat TNC dia. Kurang sikit. Tetapi in terms of cara you belanja, katalog dia, kemampuan you nak redeem, berapa cepat you boleh kumpul points, itulah benda yang you kena pertimbangkan as a user. Sebab itu kita tak boleh nak kata HSBC lagi bagus or Alliance lagi bagus. Tak boleh. Sebab semua user dia ada pattern perbelanjaan masing-masing. Orang yang ada high spending power maybe will go for HSBC contoh. Sebab dia tak perlukan banyak sangat points and dia boleh kumpul points cepat. Tetapi siapa yang kena kumpul points slow and steady, maybe dia pilih Alliance. It goes back to the user. Yes. Sebab macam my friend lah, dia macam ada company credit card lah. So dia guna points. So sebab dia buat perbelanjaan untuk company dia, so points dia banyak. So dia boleh redeem benda best-best lah. So itu in terms of company point of view lah. Kita kena pandai gunakan peluang yang ada lah. Tapi kalau macam untuk kita daily ni, kita ambil cashback je lah. So ni masuk cashback ni, kita nak kaitkan sikit lah dengan you punya video. Satu video yang kira viral lah untuk bulan 12 tahun lepas. I pun tak ingat mana. Okay, which is you compare 77 credit card. Oh, yang tu. Yang tu memang dahsyat lah. I cakap, pernah I baca. Mana? Pernah I baca 77. Lepas tu, kad tu
I memang target gila. Sebab apa? Sebab dia warna hitam. Oh, nak nampak premium. Saya setuju benda tu. Sebab apa? Pakai kad warna hitam, dia feeling Amex hitam. Walaupun dia platinum Walaupun kan. platinum. Tapi adakah you pakai kad tu sekarang? Yes. Yes lah? Yeah. Okay. Sebab macam kad tu pun bila tengok video tu okay. Sebab memang duk tengok kalau macam isi minyak, nampak kad tu macam best lah nak buat kan. So bila I tengok video tu, rasa nak buat lah. Okay, mungkin you boleh explain sikit lah kad tu. Cerita kad sikit tu lah. satu, tapi I nak tambah sikit alang-alang sebab I baru buat video yang lebih kurang semalam. Okay, alright. Kad tu dah ada kawan. Dia ada kawan? Dia dah kahwin, dia ada 2. Dia dah ada 2 orang yang main dalam satu field. Dia supplementing each other. Okay, I cerita sikit sebab credit card yang kita cakap tu is RHB Shell, warna hitam. Betul, nampak warna hitam. eksklusif. Lepas tu logo dia semua warna emas. Dia punya tipping warna emas. So itu satu kad. Kenapa kad ni senang dapat cashback lah? Sebab untuk yang family man kan, belanja sebulan 2,500. Okay, which to me very achievable lah untuk orang yang berkeluarga. Belanja 2,500. And antara cashback acceleration yang dia bagi 5% cashback is groceries, utility bills, benda-benda common. Top up e-wallet, online spend, benda-benda yang kita tahu memang boleh hit lah. Satu lagi is pump dekat Shell. Betul. Pump kat Shell 12% cashback. So bila in totality, you can get up to RM100 plus cashback setiap bulan. Tanpa gagal, knowing that you baca DNC betul-betul lah. Okay. And kad yang I cakap tu, I kahwinkan dengan satu lagi CIMB Petronas yang Visa Infinite. Okay, kelemahan sikit kad ni ialah sebab nak dapat kad Visa Infinite ni memang kena gaji atas RM10,000 sebulan lah. Atas RM10,000? Yes, dia kena RM120,000 per annum. Oh, okay. Credit card perks dia memang bagus, tapi dia punya requirement tinggi kalau nak compare dengan RHB Shell ni. Sebab RHB Shell minta gaji RM24,000 je. Kad ni, yes, dia minta berganda-ganda jauh lagi banyak gaji. So setengah orang maybe dia tak mampu buat pairing ni. Dia kena orang yang gaji atas RM10,000 je baru boleh buat pairing ni. Tetapi antara kebaikannya, dia ada perks cashback, benda yang tak ada dalam RHB Shell. Contoh dining tak ada. Tapi kad tu ada. Lepas tu yang paling simple, kalau you tak pump kad Shell, you pump dekat Petronas kat Malaysia ni. Macam tu. Kalau tak Shell, Petronas. So kalau setengah orang kata, tapi saya jarang pump Shell, saya pump Petronas. Dah ada satu lagi kad. So I guna that two pairing sebab suami I pun belanja besar. Bila I belanja, suami I pakai yang sub untuk kad satu lagi ni supaya I boleh tag team. I boleh max out cashback RHB Shell sebab RHB Shell kena ada RM2,500. Tetapi yang Visa Infinite CMB ni dia perlukan statement balance RM4,000. Jauh lagi banyak. Tetapi kalau I belanja pakai ni sikit, suami I belanja sikit, nampak tak? Dia tag team, dia buat berdua. So nak hit tu lebih senang. Sini pun strategi juga. Mana kad nak pakai yang ada principal dengan supplementary. So kad tu I memang set ada principal supplementary supaya senang nak hit RM4,000. Kad I yang RHB Shell yang setakat RM2,500 tu I settle seorang pun boleh. Betul. So I buat this pairing sebab bila I max out, I boleh max out kad yang CMB ni, cashback dia RM120 plus. RHB Shell RM100 plus. Ini RM120. So kalau I betul-betul optimize dua kad, 220 plus. 200 lebih cashback. And I belanja dengan suami I belanja benda yang sama anyways kan. Tapi dapat extra RM200 setiap bulan for free. So why not? Ada soalan ni pembaca lah. Pembaca pula dia kata, dia ni kaki travel kan. So ada tak best card lah untuk kita pilih? Sebab yang macam selalunya kad yang tier-tier tinggi ni baru ada macam free launch semua kan. Kan? Tapi memang betul. Tapi ada tak untuk macam kan B40 punya lah. B40 yang suka travel kan, tapi sebenarnya. dia nak points tu. CMB ada. Nanti dia orang cari CMB lah. ada. Okay. Lepas tu M-Bank pun ada. M-Bank punya Enrich card tu dia ada platinum dengan infinite. You ambil yang platinum dia. Yang tu dia punya golden lounge 4 kali setahun. Yang level platinum sebenarnya tak banyak tau. Satu lagi Bank Rakyat tak silap I. Bank Rakyat pun ada satu. Tapi tu level platinum. Yang lain semua memang level signature at least. Dia dah yang minta gaji about 7,000 and above. Sebenarnya credit card travel related ni dia bukan card yang lower tier most of the time. Maybe ada some, macam saya cakap tadi, M-Bank ada, CMB ada yang lower tier, yang level platinum je. Bank Rakyat pun ada. Tapi most of it
e-signature dan ke atas. Kad world, kalau Mastercard dia world level dan ke atas. Sebab yang tu kira macam usually dia target eksekutif yang travel luar negara untuk business. Yes. Sebenarnya costly. Kad-kad macam tu dia punya perks tu costly untuk bank sustain. Okay, mungkin Azana boleh share sikit trik atau tips untuk kita guna kad kredit ni supaya untung kita bukan bank. Itu standard lah. Okay, yang macam saya cakap tadi, statement balance kena faham dulu supaya kalau you tak boleh faham basic ni, memang bank buat untung lah sebab you asyik kena interest. So untuk elakkan, yes, macam saya cakap tadi, kena pay full statement balance, tu paling standard. Satu lagi, contohlah kalau you tak cukup lagi sikit je nak bayar, contohlah 300. Antara benda yang you boleh buat is, you boleh top up e-wallet you 300 untuk you bayar 300 tu kat credit card tu. You main pusing-pusing je lah. So sebenarnya you bayar credit card you, tapi you dah pakai balik credit card tu. Boleh bayangkan tak? Okay, looping lah je. Looping je. Loophole you top up dia. e-wallet tu. Itu dari e-wallet tu you transfer kat credit card. So you bayar credit card. Di mata bank you bayar kad tu. Tapi sebenarnya source of money tu is dari credit card tu sendiri. Kira yang 300 tu untuk bulan depan punya lah. Tak, yang ni I kira contohlah. Kalau statement balance dia contohlah 2007. You short 300. Macam ada, alamak lagi sikit. Kalau tidak dia kena interest. You nak ngam-ngam kan. Betul. So you nak 300 tu, you top up e-wallet you 300. Nak kasih ngam kan. So 300 tu you push balik kat credit card supaya dia jadi RM3,000. Okay, dah tak kena interest. Faham. So kalau you top up tak cenggur pula 1%. So 1% daripada RM300 berapa? RM3. Nak kedekut ke RM3? Tak kan? Okay, macam ada setengah kedai, dia akan kenakan charge sikit lah untuk gunakan credit card. Is it boleh ke tak benda tu sebenarnya? Saya tak boleh. You boleh pergi tengok dekat B&M punya website sendiri. Dia dah cakap tak boleh. Not supposed to be done. Kalau you nak complain, it's either you can choose to complain to B&M ataupun you can choose to complain to your bank. Sebab you boleh raise that enquiry dekat bank. Contohlah, kedai A, you nak pergi beli microwave. Lepas tu tiba-tiba dia kata, you nak pakai credit card ni, kena bayar 2% on top. You sebenarnya boleh hantar email kat bank tu, kenapa kedai A ni boleh charge 2%? Not supposed to happen. You boleh enquire dia orang. Paling simple sebenarnya, you tengok terminal yang dia kan ada stiker bank tu kan. You pick je lah, terminal bank ni. You pergi email dia orang. Cuba you orang question dia. Tapi you pun janganlah swipe je. Kalau swipe memang kau kena bayar 2% tu lah. Sebenarnya kalau you choose to pay, then it's on you lah. You tak boleh lah pergi call bank tu suruh bank pulangkan balik duit you kan. Tetapi what you can do is you can send them in email, report. You memang ada hak untuk report. Macam awal-awal dulu yang kata belanja RM50 dekat atas baru boleh pakai credit card. Betul tak? Ada last time macam tu. Banyak kedai macam tu. RM10 tak boleh bayar credit card, kena RM50 ke atas. Itu pun salah sebenarnya. Memang tak boleh. Sepanjang you berkecimpung dalam dunia credit card ni kan, pernah tak you come across dengan kad yang you rasa useless gila kad ni? Okay, I have a different perspective pasal kad-kad useless ni. Ya, betul. Memang ramai orang akan kata, boring lah kad ni, tak best lah kad ni. Tetapi macam saya cakap, kita sebenarnya kena ada strategi kita. Kad useless tu there for a reason. Kalau dia useless, dia tak ada annual fee. Dia free. Dapat pula you buat kad dengan bank tu contohlah, bank tu bagi you credit limit RM100,000. Tapi kad tu useless. And kad tu you tak payah pun selalu pakai sebab you dah tahu dia useless kan. Tetapi dalam dia ada RM100,000, every year you kena bayar SST RM25 je. You akan simpan tak kad tu? Simpan lah. Tak apalah dia useless pun. You nak credit limit RM100,000 tu duduk dalam wallet you. Hari-hari you tahu RM100,000 duduk kat situ. So tak kisahlah dia useless. Kenapa kita nak kisah dia useless ke tak? Okay lah, sebab ni macam I menyelesaikan credit card lah. Masa I dapat tu, sebab I buat loan rumah. So dia offer credit card lah. So I tak ada boleh pilih kad apa yang nak. So dia bagi yang useless pula. Tak adalah useless. So kad ni nama dia, okay saya tak nak bagi tahu, tapi dia kalau bagus bagi tahu. Kalau useless dia macam kad tu saya bagi hint sikit, dia ada carbon impact.
Carbon Oh, impact. I tahu. Apa tu? So macam okay, carbon impact ni apa benda kan? So I bacalah dekat Dia website untuk jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa apa aktivis lah. Yes. Sebab dia cakap bila you berbelanja, dia akan bagi you berat dah berapa you efek perbelanjaan You tu, cerita efek tu I dah tahu kan apa dah. Okay. You belanja tu, you akan bagi efek apa dekat environment lah. Environment. So dia bagi berat-berat dia. So setiap bulan dia dapat lah statement dia. Oh, you berjaya selamatkan berat-berat ni berapa berat sebab you ni kan. So macam what's the point kan benda ni kan. Tapi okay lah sebab sis kat tu kat cashback okay je lah. So untuk bulan April ke atas, sebab tadi dia baru check, ni baru best dia punya perks dia. Sebab dia ada 8% cashback kalau you pergi dekat kedai-kedai second hand. Salah satu dia lah. Salah satu dia jalan-jalan Dia Japan. memang nak suruh you menjadi aktivis. Itulah. Dia kena galakkan you jadi aktivis. Kedai-kedai yang participating tu pun dia kata untuk dapat 8% ni, kedai-kedai yang aktivis lah. Aktivis lah. Ya, ala-ala aktivis juga lah. Aktivis pakai baju second hand kan. Yes. Benda-benda tu. Lepas tu bila bercakap, okay macam ni baru berbaloi kan. Sebab I memang suka pakai beli bundle semua kan. So baru I cakap, kad ni ada guna. So tapi yang tu lah, macam carbon footprint macam is a new thing lah. Macam apa kad ni masa I dapat masa I dapat tu I ingat dapat bag yang Maikwan ke yang yang selalunya lah. Selalunya kalau dapat Maikwan boleh dapat pergi haji kan, pergi umrah tapi I dapat kat tu I ready je lah. Tapi bila dah ni okay je lah, faham je lah. So dia macam sebenarnya kalau you sekarang dah ada credit card dengan bank tu, you nak credit card lain, you boleh add card you tak payah hantar macam income document apa tu. Bila you dah ada satu card dengan bank tu, you tambah card je. Bila you tambah card, limit sama sharing. Kalau you rasa tak nak pakai dah card satu lagi tu, you boleh tutup. So dia senang nak transit. Okay ni almost soalan last lah. Okay. Hujung-hujung dah. Kira macam mentality orang sekarang ni, dia kata si credit card ni ada satu yang menakutkan sebab dia takut nak guna, takut terguna amount tu kan. Tapi bila kita dah bincang-bincang ni, you setuju tak kalau kata macam credit card ni kadang-kadang dia adalah penyelamat untuk kita lah di saat kritikal lah. Betul, setuju sangat. Sebenarnya I nak twist sikit kat sini. Untuk orang yang takut, dia takut credit card sebab dia tak faham. Dia tak tahu apa lagi feature yang boleh selamatkan dia. That's one thing, lack of knowledge. Secondly is cara dia pandang masalah tu. Dia selalu rasa takut terguna lebih. Tapi soalan I sekarang kat you takut tak something happen dan you tak ada duit? Sekarang ni nak buat apa? Kalau I lagi risau yang tu. If anything happens to my family, contohlah untuk yang berkeluarga, lagi banyak sikit lah nak fikirkan anak ke, suami ke, mak ayah ke. So, if anything were to happen, apa plan B you? I boleh cakap, I takut lah I terbeli LV. Contohlah. I boleh tengok macam tu. Tetapi to me, I lagi risau if anything were to happen to my kids or to my family, I nak buat apa? I mati kutu. Yang tu I lagi risau. So kita tinggal nak pilih cara kita nak pandang masalah tu lah. Sekarang ni kita nak takut terlebih belanja ataupun kita nak takut bila something happen kita tak ada solution. Kita pilih the kind of fear yang kita nak tengok lah sekarang ni. I pilih the kind of fear yang kalau something happen, I tak ada option. I tengok kat situ. Maybe orang lain takut tershopping, itu pilihan dia orang lah. Tapi I nak ajak lah siapa yang dengar podcast hari ni, cuba fikir, adakah you lagi seram terbeli barang ataupun you lagi seram anything happen, kau buka wallet tak ada apa-apa. No backup plan at all. So ini dah guna dia yang kad useless tu 100,000. Yes, itulah guna kad useless tu. Tak apa, biar je dia duduk dalam wallet tu. Ni saya just nak share lah tentang perkongsian satu brother ni. Nama dia Raja Kamil. Dia cakap kelebihan guna kad kredit berbanding kad debit. So first is kad kredit ni anti-scam. So bagi dia lah. So which is kalau kita kena ni based on saya punya adik sendiri kena lah. Dia kena scam lah, kad dia kena guna. Tapi yang digunakan tu adalah kad kredit. Dia tak effect lah dia punya duit simpanan. Betul. So dia just block. Lepas tu nanti bank tu settlekan sendirilah benda tu. Ya, sebab kredit limit tu duit bank, bukan duit dia pun. So duit bank. So bank akan saya cara untuk pandai-pandai lah dia settle kan. So itu yang bagus sebab saya pun dah guna macam tu. Apa-apa saya beli online, saya akan terus ke credit card. Sebab saya dah tak nak libatkan debit card lah. Sebab untuk satu safety lah untuk beli belah. Yang kedua adalah isi minyak. Yang ni memang paling senang lah sekarang. Saya naik motor kan, malas sebenarnya nak pergi
counter setiap hari. Sebab I am more to like, kenapa pada zaman 2025 ni masih ada orang bang pam 6 RM20? Kenapa? Kita dah ada terminal tu sekarang. Kita swipe je, tap. Yes. Lepas tu terus jalan je. Macam less interaction dengan orang lah. I nak tambah Cepat. sikit. You ada load kad you dekat handphone tak? Ada. Oh, betul. Lupa nak cakap. Ceritalah sikit. Oh, credit card. Okay, credit card kedua saya tu. Sebab dia bank tu. So, boleh terus tekan. Boleh pilih terus. Tak payah bawa wallet. Bawa phone je. Oh, flex. Nampaklah canggih. Tapi kelemahan dia, kita tak boleh lah nak flex kad hitam you. Oh, betul. Tapi kalau I ada MX lain lah. Sebab only selected banks kan. Betul, selected banks yang boleh load. So one of ni RHB tau. Kita cakap lah. Boleh. So yang ketiga adalah belanja dapat reward. Yang ni macam tu lah. Yang ni in terms of points lah. So belanja dapat rewards. Betul. Dan keempat adalah 20 hari bebas interest. So ini macam untuk just ni yang pasal statement balance tu lah. Pasal statement balance tu lah. Dan dia cakap untuk kelemahan dia, jangan overspend. Itu je. Atau tapi I nak tambah. Perasan tak? Jangan overspend tu, masalah kad tu kemak seorang. Orang sebenarnya. Ya. Dia tak boleh kawal diri. Ya. Tapi kenapa orang suka cakap kelemahan kredit kad overspend? Masalahnya overspend tu bukan kad tu yang overspend. Betul. Diri sendiri. Tapi okay, yang ni terjadi dekat saya masa credit card pertama lah. Sebab masa tu excited dapat kan. Dapat benda biasa nak beli. Lepas tu setahun lepas guna baru cakap, okay lah sekarang ni yang dapat second one ni. Second one ni saya jaga betul-betul lah. Tak guna banyak, just guna untuk keperluan. So nampak tu cak nak duit. Saya dah tahu nak guna tak sia-sia buat podcast tahun lepas. So siapa yang baru tengok podcast ni, tengok podcast yang sebelum ni, yang first. So korang akan dapat lebih tahu lebih lanjut lah. So yang sebelum ni lebih kepada beginner. So yang ni lebih kepada siapa yang dah pernah guna setahun dua lah. So upcoming nanti sebab host dah dia jadi pun pro. dah up sikit. So mungkin kalau ada podcast yang ketiga, kita akan lagi advance lah. Lagi advance. Okay, terima kasih Azna Abbas. Dan mungkin ada kata-kata akhir lah untuk penonton di luar sana. I just nak pesan one thing is kita as a credit card user ataupun belum jadi credit card user, benda pertama yang kita kena faham is tool ni terlalu powerful, terlalu flexible. Ada banyak benda yang korang kena tahu. Tetapi you tak boleh belajar and move forward kalau kepala you masih tersangkut dekat page. Kenapa kita kena pakai duit hutang? Kalau you punya mentality masih stuck up kat situ, I can assure you, you tak boleh move forward. Sebab you dah ada this bad mindset. So apa yang I minta, kalau you rajin lah dan sudilah dengar podcast ni pada start sampai habis, buang dulu, letak tepi. Tak apalah kalau korang rasa susah nak buang kan, letak je tepi dulu mentality tu. You dengar dulu, cuba fahamkan. Kalau you rasa tak sesuai untuk diri you, tak apa, you ambil balik mentality tu, letak balik dalam kepala you. Tetapi kalau you letak tepi, sekurang-kurangnya you boleh cuba belajar benda baru. Adakah ada benda yang you tak tahu selama ni? At least beri peluang kat diri you untuk faham benda lain. Terima kasih. Dan kalau ada soalan tentang kad kredit atau apa-apa, boleh bertanya terus dekat TikTok TikTok Azna Abbas. Sebab tengok menjawab ni soalan. Macam ada orang tanya, you akan jawab juga kan kalau benda tu perlu. Ya, I memang jawab. Itulah saya tengok. I tak ada moderator. I memang jawab sendiri. Azna akan tengok dia punya message tu. InsyaAllah dia akan jawab. Yes. So, okay. Terima kasih kepada pendengar podcast. So, teruskan mendengar kami di saluran YouTube kami dan ikuti kami di semua platform media sosial. Dan jangan lupa dengarkan juga podcast ni di Audio Plus. Okay, sekian. Terima kasih dan selamat Hari Raya untuk semua. Thank you. Selamat Hari Raya. Bye.